Sampai ketikanya di mana kita harus beri jawapan. Kalau saudara diamanahkan dan rasanya kurang mampu melaksanakan kerana cabaran terlalu besar dan ujian berat dan minat atau tarikan pelawaan terlalu menarik, saya syorkan dimaklumkan dalam tempoh seminggu ini kepada ketua-ketua atau kepada saya sendiri atau menteri ataupun peguam negara ataupun siapa, bagi tahu kita belum bersedia untuk mengambil langkah berani dan oleh itu beri laluan kepada orang lain. 1 minggu. Mengapa saya pilih untuk menyatakannya ini? Kerana saya sampai ke tahap hilang kesabaran dan merasakan masih ada kelemahan dan ruang yang wajib diperbaiki. Kita nak selamatkan negara ini. Dan negara ini punya potensi yang sangat baik. Rakyat umumnya itu mengharap dan dahaga satu pembaharuan dan pembelaan. Jadi, saya harap nanti pos minggu ini, kita renung betul-betul. Saya peringkat saya tinggi-tingginya, renung bersama. Apakah kita sanggup mengambil tindakan? Saya akan hormat saudara dan saudari kalau memilih untuk menyatakan, ya saya pilih untuk ke jawatan yang lebih rendah atau tanggungjawab yang lebih kurang.